Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Pada Guru. Terima kasih kerana masih menonton video-video di channel Pada Guru. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okey. Di tengah saya ni ada satu produk yang saya beli daripada Shopee lagi. Okey, so hari ni saya nak buat satu video unboxing lah. So ini barang yang saya beli masa Shopee sale itu. Tak mahal. Okey, tak mahal sangat. Okey, apa kata kita unboxing ni barang ni. Jom. Apa? So, kita tengok sini kita boleh nampak dah. Okey, smartwatch-nya. Mari kita buka. Okey. Okey, ni dia. Ni smartwatch case. Okey. Okey, smartwatch case. Saya beli untuk jam model Amazfit Active. Okey, ni. So sebelum ni saya ada buat video magnet buckle ni, strap magnet buckle. Okey. So hari ni saya beli ni lah. Protector untuk ni, skrin ni. Okey, sebab skrin ni kalau macam ni tanpa naked macam tak ada apa pelindung bahaya, boleh pecah dia punya AMOLED ni, skrin AMOLED ni. Okey. So inilah dia. Okey, cuba kita buka. Okey. So ni ada bagi tisu dengan dry dengan wet tisu. Okey. So kita tengok. So ni dah cover dah. Oh, dah boleh cuci. Okey. So ni dia. Okey. Saya beli murah saja, lebih kurang RM2, RM3 macam tu. Okey, dengan free shipping. So kita boleh tengok sini dia plastik. So dah ada back cover ni. So apa kita cuba pasang. Okey. Ni pelindung dia bagus. Ni boleh kata solid, keras. Okey, jom kita pasang. Kita buka ni. Okey. Okey. So kita tengok ni. So kita cabut ni, kita cabut terus ni. Kita cabut, tak payah cuci pun tak apa sebab kita tak kacau belakang dia. Okey. Kita pasang. Oh, dia keras. Sangat keras. Sekejap saya tengok macam mana. Oh, solid dia nya. Dia sangat keras. Dia punya keras. Dia macam bukan getah. So memang sesuai untuk pelindung lah. Mari kita pasang ni. Kita bagi center macam ni. Okey, settle. So kita tengok. Wow. Mesti boleh guna daripada depan. So dekat sini saya boleh buang dia punya protector. Ni ada protector ni. Oh, bagus lah dia punya pelindung. Sangat solid. Siap boleh macam ni lagi. Boleh swipe macam handphone. Wow, mantap. Sangat mantap. So saya tak buang dia punya screen protector yang yang ada dekat glass tu, skrin tu. So sangat padu lah sebab dia boleh swipe sekali. Nampak? Okay, boleh swipe sekali. So dan solid lah. Memang solid. Dia boleh cover semua. Dia boleh cover daripada cala apa semua. Tapi nampak sini ada kesan ni apa, sebab dia dekat dengan, kalau kita nak cabut screen protector boleh juga. Mari kita cabut screen protector dah. Tengok. 2000 years later. Okey, saya dah cabut dah. Memang sangat keras. Dia betul-betul fit tu. Okey, dia betul-betul fit. So kali ni saya akan buang dia punya
protector. Okey, protector dah. Okey, saya akan buang protector dah ni. Okey. So, saya tak pakai dah protector dah. So, protector dah sudah lama. So, saya akan buang ni sebab nanti akan kacau ni. Okey. So, kita cuci dulu. Kita cuci wet dulu. Okey. Wet pun tak ada, dah kering lah. So, kita cuci saja. Okey. Saya buka punya ni. Yang fit betul dia pasang susah nak cabut. Yang fit dia tak longgar langsung. Macam ni. Tak boleh susah. Okey. 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 Dah siap. So, inilah protector untuk case smartwatch case. Smartwatch case ni untuk protect kita punya screen dengan body dia. Body keliling dia tu. So, sangat baloi lah, saya beli pun lebih kurang RM3 pasal. Okey, RM3 yang murah saja. Okey, buat. So, boleh swipe lagi. Memang baloi lah, memang boleh swipe. Dia touch, nipis kan, boleh touch. Okey, kalau anda berminat, anda nanti saya boleh share link dia. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton video ni. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okey, nanti saya akan share link ni ya. Okey, Assalamualaikum.